Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk mengesah ikan tepat yang ke-9 di kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepat yang ke-9 duduk di kolam 4. Nombor joran saya terima ni bang 3439. Masa dia timbang pukul 11.35, ikan dia tepat 2670. Mana abang ya ni? Risik timbang. Okey, tajuk. Nombor joran 3439, pusing sekali lagi. Okey, 2670 masa ditimbang pukul 11.35. Gelang. Gelang ada, nombor joran. Jaga baik. Okey bang, Assalamualaikum. Tujuan saya mari bang untuk mengesah ikan tepat yang ke-8 di kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepat yang ke-8 ni bang duduk di kolam 2 Duduk di kolam 2. Nombor joran yang saya terima ni bang 31 berapa Ya. 3129 kan? Nombor joran 3129, masa ditimbang pukul 11.33. Mana abang ayat ni? Mana risik tu ni? Risik timbang. Tunjuk sikit. Okey, nombor joran dia 3129. Pusing sekali. Okey, masa ditimbang pukul 11.33, ikan dia tepat. Okey bang. Tujuan saya mari bang untuk mengesah ikan tepat yang ke-7 di kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepat yang ke-7 ni bang duduk di kolam 2 Nombor joran yang saya terima 2566, masa ditimbang pukul 11.13 minit. Mana tuan ayat ni? Okey. Nombor joran 2566, pusing berat ikan. Apa tak jadi ni? Okey, berat ikan 2670, masa ditimbang pukul 11.13 minit. Nombor joran sekali. 2566 eh. Okey, sekali bang. Ada bagi? Bagi. Ada sekali lagi? Bagi. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Bang, Assalamualaikum. Ikan tepat yang ke-6 di kolam Pazir Pitajaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Ikan tepat yang ke-6 ni bang duduk di kolam 3. Nombor joran yang saya terima 2532. Masa dia timbang pukul 11.08 minit. Ikan dia tepat 2670. Mana tuan ayat ni? Tunjuk risik timbang sekali. Mana kita ni? Ni tuan dia. Tunjuk. Pusing. Nak tengok nombor joran. Pusing. Okey. 2523. Pusing dulu. Okey, masa dia timbang pukul 11.08 minit. Ikan dia tepat 2670. Nombor joran sekali.